Abang, besok hari Ahad kan? Abang terus di rumah Mas lagi. Kan Kak Nah? Boleh kan? Boleh tolong Mas tak? Mak tu mengajuk dengan Mas. Jadi sekarang ni Mas nak minta Masu tolong pujuk Mak jangan balik rumah Mas tau. Nanti Selasa Mas pergi ambil dia. Baru rumah juga bang. Tapi abang tu jangan lupa. Semalam kita kan baru meterai perjanjian kita. Ha? Jangan lupa tu. Ingat. Yelah, sekarang ni abang kena hantar dia orang balik dulu. Lepas tu abang terus pergi rumah Mas, okey? Betul? Fik. Fik tak sayangkan Papa Fik, janganlah marahkan Papa. Papa sayangkan Afiq. Dan Papa sayangkan Kakak. Mama? Papa sayangkan Mama. Hari Rabu nanti Papa baliklah, ya? Okey. Macam ni. Kalau Afiq dengan Kakak rindukan Papa, telefon je Papa bila-bila masa. Nanti Papa telefon balik, ya nak? Ya? Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku dan anak-anakku kekuatan untuk menempuhi dugaan-Mu, ya Allah. Hilangkanlah kesedihan dan kemarahan di hati kami. Betul? Serius? Alhamdulillah. Jadi, bila boleh mula? Tapi dengan satu syarat. Apa dia, wahai Puteri Gunung Ledang? I hanya boleh training Isnin dan Selasa je. Dan setiap kali training, kena bawa Isha dengan Afiq. Weh, tu dah 2 syarat dah. Marah-marah Papa. Kenapa? Syafiq, kan banyak kali cakap, jangan panggil Mak Uda. Panggil Mami Mas.